Jadi main teater, banyak juga show lah. Seluruh Pantai Timur kita pusing. Saya pernah show dekat Matic, dekat DBP. Oi, dahsyat je. Kau pernah lah masuk pekan teater? Pernah bang. Okey, saya ingat lagi. Show bangunan auditorium DBP baru siap. Kita orang lah yang buat persembahan teater pertama di banyak situ. lagi band ni kalau kita nak quit pasal dia ni. Nanti ya. Okey, Kalau bang. kita start besok, biar aku pergi radio. Dah bang. Okey. Syok pula macam okey. tu buat podcast ni. Macam tu. Macam tu kan? lah. Abang dapat feel lah rasa jadi pengacara kan. Senang je kerja kau orang. Senang je. Borak je bang. Benda borak je. Baru-baru ni kecoh dekat media sosial, ada komen daripada salah seorang pempengaruh media sosial lah. Dia kata yang berlakon ambil sastra, yang ambil apa nama Oh, teater, ni. yang ambil tarian ni Mascom. semua semua Budak tampuk tu. Macam bodoh lah kan, katanya. So Macam abang selaku graduan teater seni ni, so komen abang bagaimana? ya, dia benda ni ada macam-macam pendapat. Saya meraihkan saja pendapat kan. Tak semestinya bersetuju dengan pendapat saya. Saya pernah cakap saya tak nak highlight kan benda ni sebab saya punya pemahaman saya terhadap mereka ada influencer. Influencer ni dia kena bersaing dengan ramai lagi influencer. Jadi diorang punya target diorang hanya nak dapat viewers. Tanpa viewer diorang mati. Diorang nothing. Benda yang diorang paling takut bila orang block dan tak ada orang follow. Itu saja. Jadi kalau dia buat benda-benda biasa, dia susah nak dapat follower dan tarik. Jadi dia kena trigger. Benda ni terbalik. tak semestinya influencer saja. Artis sendiri pun banyak agak buat benda-benda macam ni. Datuk, Datin, Tan Sri pun ada buat macam ni. Yang suka bermain dengan social media. Betul. Dia akan buat benda-benda yang agak pelik-pelik, yang mungkin kita kata bodoh ataupun dia tahu makan diri dia, tapi asalkan dapat viewers. Betul. Jadi saya tak nak respon. Bila saya respon, dia akan macam ni. Saya cakap macam ni pun sebenarnya saya dah kredit kat dia. Sebab Kita benda ni macam akan sampai selevel kat dengan dia pula. kita macam selevel. Tapi ada kat kawan-kawan saya yang marah, yang ni. Sebenarnya dia menjentik kita untuk marah. Supaya kita bercakap. Bila macam, okay, benda ni kata Fizi graduan sini, dia dengar benda tu, dia pun komen, pam. Okay, jom kita set up podcast, cerita pasal ni. Pop, naik lagi dia. Dalam masa yang sama, daripada orang marah dia, tiba-tiba ada pula yang dah sependapat dengan dia. Dia akan jadi panjang. Benda ni yang jadi kredit. Benda ni pulang pada kita. Kita rasa benda ni berguna untuk kita follow. Benda ni tak berguna, kita block saja. Abaikan je lah. Abaikan. Tak, masalahnya dia cakap budak meskom apa semua tak ada masa depan semua. Dia tak tahu yang dekat TV RTM, dekat Astro ni semua daripada meskom semua kan. Kalau kita nak cerita bab ilmu kan, sains dan teknologi ni, ketamadunan manusia ni betul. wujud Yang ni betul. adalah